dengar daripada doktor kita dan soalan dia. Soalan mula-mula yang kita hendak kemukakan kepada Fadilatul Doktor, nak tahu kata kitab manakah di kalangan ulama al-mutakallimin yang mereka itu pegang Allah Ta'ala tak ada dalam alam, tak ada luar alam, dan tak adanya atas ataupun bawah daripada kitab-kitab musnadah daripada mereka-mereka itu. Adakah doktor boleh memberikan penjelasan kepada saya? Banyak kitab. Ya. Allah Ta'ala tidak di luar alam, tidak dalam alam. Dengan makna di sisi kami Allah Ta'ala tidak bertepak. Semua kitab Asy'ariyah duk ngaji lah ni goyak atau Allah Ta'ala tidak bertepak belaka. Pas nak apa? Tanya suti. Nak wis 100 te boleh hari. Kitab sakut bau dengan maudhu' yang tertentu. Yang maudhu' yang tertentu. Tu cara menulis. Lah. Peher daripada Allah Ta'ala tak ada atas, tak ada bawah. Bukan peher kata itu bermakna kata Allah Ta'ala tidak bertepak. Itu bukan cara menulis. Makna kata himpunan aqwal daripada imah yang royak daripada sahabat Nabi sampai ke kita sekarang hak kata tak ada atas, tak ada bawah. Siapa di kalangan ulama'il ummah yang tulis kitab Allah maujud bila makan ataupun la dakhilal alam wala kharijahu? Siapa? Semua kita Asy'ariyah lah ni sebab atau Allah Ta'ala tidak bertepak belaka. Boleh itu dak. Makna kata bahasan yang tertentu dengan ini masalah hak ulama ummah tulis dalam ini masalah apa? Itu tu tersebut dengan cara luas-luas. Pas nak apa kau saja dia seli masuk dalam makna kata kita makna kata di sisi doktor ni tak kuasa nak bawa datang mari pendapat sahabat tabi'in atba'i tabi'in hak ayat Tuhan tak ada atas tak ada bawah. Tak ada dalam alih tak luar alih. Di sisi saya bukan lagu Tuhan tidak bertepak, makna tak ada atas dan bawah tu Tuhan tidak bertepak. Tuhan tak ada bertepak, makna kata arasy ni Allah Ta'ala istiwa tak? Allah Ta'ala istiwa? Istiwa. Dengan zat dia ke apa? Dengan Allah Ta'ala Allah Ta'ala istiwa dengan zat dia ke dengan apa? Dengan zat. Dengan zat. Tapi istiwa ni perbuatan Allah ke apa? Sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah, sifat fi'liyah ke sifat zatiyah? Sifat boleh guna belaka. Sifat zatiyah macam mana? Kalau sifat zatiyah, sifat zati, kalau sifat zatiyah nascaya Soro minta jaga sikit dah saudara duduk bawah tu dah. Pegawai kita soro. Ya tak apa kalau. Ya kecek dalam masalah. Dia kecek dalam masalah tinggi lagi, masalah jihad kan? Dia kecek kita mendin kepada maudhu' lah. Walaupun nakal kita tak ada tubik lain masalah. Tak masa Syekh insya-Allah. Ya doktor maaf dah. Mana kata Allah Ta'ala istiwa dengan zat dia tak di atas arasy. Mai dulu, nak bagi dulu. Dah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa dah. Alal istawa. Ar-Rahman atau Ar-Rahman ni ada lafaz lagi Pak? Apa? Lafaz Allah dah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal arsy. Jadi Allah tu kalau kita tengok Allah tu ia panggil alamun lizat al-wajib wujud. Ya zat lah Allah tu. Tapi ya istawa lagu mana tu? Ya istawa tu lagu mana? Diri dia tu zat lah. Cumanya di dalam kaedah kita kecek ni kalau kita kata Allah istawa alal arsy bi zatihi ni apabila kita kecek lagu tu ia nak pergi kepada makna istaqarra. Sebab tu ya salah ya tak kecek. Dia tak kesek, dia tak tambah bizatihi tu, dia tak tambah. Nanti dulu. Mana kata doktor iktiraf kata Allah Ta'ala istiwa dengan zat dia di atas arasy. Sah? Lafaz Allah tu memang zat lah lafaz Allah tu. Ar-Rahman ni lafaz menunjuk di atas zat tak? Ar-Rahman zat Zat dah menunjuk di atas zat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ni Tuhan buat istiwa ni dengan perbuatan dia, dengan zat dia. Ya gini. Sifat istawa tu nak pergi fi'li ke apa tapi nak ayat kata dia sifat fi'li dak sifat dia istiwa tu adalah sifat bagi Allah Taala. Memang sifat istiwa dengan sifat ulum serah kepada Allah Taala, sifat Allah Taala istawa. Sifat fi'liyah istawa dengan al-ulu. Kita kecil masalah ni dah tak ada tubik luar pada nukta. Istawa dengan al-ulu. Di antara dua sifat ni di sisi doktor lagu mana? Di sisi saya ni dah sebut kata Ar-Rahman 'alal arsy istawa ni, Ar-Rahman tu zat lah tapi istawa tu dia panggil bukan dengan makna Allah bukan dengan makna apa istaqarra dak. Kalau kita bukan makna istaqarra dak. Istaqarra kita wa tubik. Kita wi mana ala wartafa. Boleh tak? Ala mana tertinggi. Boleh tertinggi. Zat dia lah.
Zat dia tertinggi. Zat dia. Mana kata zat dia ni tertinggi di atas arasy. Yaliku bihi. Zat dia tertinggi di atas arasy yaliku bihi. Yaliku bihi. Mana zat Tuhan yang ada di atas arasy. Dia tunjuk ni yang nak jadi bertepat. La Nabi tunjuk. Nabi tunjuk dengan ini tunjuk. Ya Allahumma fashhad. Nabi tunjuk apa sahaja. Ya ala ni ala wartafa'a ni ya boleh guna ya tertinggi tapi tertinggi ni ya bukan di sisi doktor nak bawa tadi itu tertinggi pangkat, tertinggi apa nama pangkat, bukan tertinggi zat serta pangkat. Hak kita pegang ni di sisi kita mana Allah Taala atas serta pangkat dia di atas. Itu maksud Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebab tu kita mana ala wartafa. Tak apa tu hak pegang tapi nak kata Allah Taala kita tak pakai mana istaqarra. Istaqarra ni mana kata dia tetap tupai arasy. Kita tak kata hak tu. Mana sama kita dua sini dah. Okey. Ya, tak sama tak sama sebab saya Allah Taala tidak bertepat. Hak doktor Allah Taala bertepat nak sama ke mana? Kalaulah doktor kata Allah Taala tak, jangan ajak saya jangan ajak saya buat Allah Taala bertepat. Saya tak kata Allah Taala bertepat. Makna doktor mengaku saat ni kata Allah Taala itu buat sifat perbuatan dia istiwa tu dengan zat dia. Lazim ke tak? Saya tak ada kata buat. Saya tak ada kata buat lagi. Jadi serah sifat yang lagu mana serah kepada dia tapi istawa tu dia panggil sifat bagi dia serah kepada Allah Taala. Kita tak tahu tak faham makna istiwa. Serah pada Allah kita tak faham makna istiwa. Istiwa maklum. Tapi makna yang Allah Taala murak kita serah dia. Apa makna? Al-Quran waktu turun mari wa anzalna ilaika al-kitab tadi itu litubayyana linnas supaya Nabi menyatakan bagi manusia ataupun wala'allahum yatafakkarun boleh kita tu mikir. Tak apa kenapa tak? Jadi bukan kata saya kata istiwa tu ghairu maklum, istiwa maklum fil lughah. Maklum fil lughah. Tapi hak maksud Allah Taala nak tu kita faham dah. Hak tu serah kepada Allah Taala. Yang pentingnya itu hak tu salaf. Kalaulah serah makna kalaulah kita serah makna tu. Kalaulah kita serah makna tu apakah kita nak nafi apa nama hakikat dia pula? Kalau kita tak tahu makna apa hakikat nak mari di mana ustaz? Hakikat dia tak ada mula lagi nak hakikat apa? Tak ada di mula lagu mana muka Allah Taala itu Allah Taala ada hakikat. Itu kaifiyah bukan hakikat. Kaifiyah. Allah Taala ada kaifiyah? Tak ada mula lagi kaifiyah. Tak ada mula lagi. Makna kata orang salah waya takut tak tahu kaifiyah ni makna kata nafi perkara yang tak ada. Tak tahu hakikat. Saat ni Huraidah. Tak ingat. Tak semula. Tadi tu Huraidah. Ada. Ya tak dengar. Dah makna kata hakikat makna berarti makna hakikat makna Allah Taala murak. Makna di sisi doktor dok royak ni makna kata hak tu hai waktu turun Quran mari bab sifat dia kata dia tertinggi di atas aras ni kita tak boleh nak faham. Kita faham sekadar dalam lurah saja. Hak tu hai kanak nak lagu mana tu hai tak ada royak kita. Gitu doktor nak. Tafwid hak tu makna tafwid. Kalau lah makna tu makna tak ada kita nak berimej lagu mana dengan sifat Allah. Dak apa qadar tu dia panggil qadar kekuasaan kita yang Allah Taala beri dah. Allah Taala kuasa nak Allah Taala tadi tu wi kuasa pada kita faham akan makna hak dia dok nak bukan makna kata kita faham tentang hakikat kaifiat yang dia buat tu macam mana. Hak tu mengikut Syekh faham hak salaf faham bukan lagu tu. Hak serah makna di sisi salaf ni iaitu serah makna di sisi salaf ni iaitu makna di segi luah tu ada. Makna seguluh ni ada wapo misalnya istiwa so 2 3 4 5 apa wapo dah. Maka di sisi salaf soleh ni hak zahir tu ya buat. Hak zahir ya buat. Lepas tu ada berapa lagi hak lebih? Hak zahir nas tu ya buat. Hak zahir makna kata hak serupa dengan musyabahah makhluk. Hak zahir bagi kalimah istiwa tu. Hak makna istaqarra tu kuat tu be. Hak serupa dengan makhluk. Hak serupa dengan makhluk. Kita buat tu behat tu. Memang hak serupa dengan makhluk. Baik, apabila hak Allah Taala tu kandak hak mana dalam makna hak istiwa, tak boleh royak. Kita serah hak tu bagi tafwid, hak tu lebih daripada kekuasaan kita. Doktor serah makna lah sini. Lagu tu dia panggil jauhar serah makna lagu tu. Main ayat dah. Kalau ada 14 makna. Lepas tu di sisi salaf ni cara serah makna ni hak zahir tu buat sebab bagai nanti ustaz doktor dah mana kata bagaimana kau salah royak ni hak Imam Qurtubi kata wa in kuntu la aqulu bihi wala akhtar ni hak zahir bagi ayat Quran dan hadis Nabi ni hak Imam Qurtubi tak pilih hak mana doktor hak dia royak kata Tuhan sebagaimana Tuhan royak dia tertinggi Nabi royak tertinggi hak Imam Qurtubi tak pilih daripada sekali makhluk
dak nas. Kalaulah kita kata tak faham makna, kita serah kepada Allah Taala bulat-bulat. Apa ke imam kita kata? Bukan tak faham makna, Syekh. Tak faham makna murah hak Allah Taala no. Makna tu ada lah, dia tak suka dua tu. Dak murah hak Tuhan nak tu Tuhan nak kita faham lah. Sebab ayat Quran ni turun untuk kita faham. Tapi hak kita tak kuasa faham iaitu hakikat kaifiyat. Bukan makna bagi ayat. Hak tu cara hak bukan salaf soleh di sisi saya lagu tu. Di sisi doktor salafus soleh bukan okeylah, tapi di sisi kita hak salafus soleh ada dalam kitab mutaqaddimin balah tu. Serah kaifiyat saya faham. Di sisi Dr. Wan Syukri serah kaifiyat. Ya. Berarti makna pada makna bagi sifat tu, bagi perkataan itu maklum. Ya. Maklum situ tu makna zahir ke? Makna zahir daripada hak Tuhan royak hadiah lah, bukan zahir semua kita. Sebab kita royak dah makna zahir tak ada dua. Syekh gini. Ya tak boleh kita beza gitu. Apabila Quran turun dalam bahasa Arab ni, kita tak boleh baca Quran asing daripada bahasa Arab. Memanglah orang hak tafsir Arab sana itu sifat Tuhan tu daripada kalangan orang Arab belaka. Apabila kita dengar kalimah yadun ni, ya Quran turun dalam bahasa Arab. Apabila kita asing tafsir Quran daripada bahasa Arab, kita seolah kata kita ni dia panggil sebagai hamba yang duk koyasa, ya kena kalau zahir bahasa tu membuat Allah Taala berjisim supaya dengan makhluk, memang hak tu kena tolak. Ya memang kena kita iktifak. Ya kita kena iktimak di atas bahasa. Tidak ke Imam Syafi'i tak tubik. Memang hak tu tak kena hujah banyak, tetapi apabila lafaz mufrad disandarkan kepada satu muga, dia takhsiskan kepada satu muga tu. Bagaimana nak jadi zahir bagi kita pulaknya? Yadullah tu sama ke yadul insan, doktor? Hak tu sama tak di sisi doktor? Yadullah dengan yadul insan sama tak? Yadul insan dengan makna jarihah. Yadullah tu dengan makna sifat. Yad dengan makna sifat. Habis. Cukup. Kenapa kena jadi ada tasyabuh, kena ada takwil, kena ada gapo? Yang pentingnya hak jadi masalahnya kita ni mazhab hak Syekh duk pegang ni, gi pegang makna zahir. Apabila kita kata pegang makna zahir ni, zahir pada lurah ni, ya makna lagu tu kita nak asing boleh. Lah bukan. Sebab kata kita tak ada pegang makna zahir bagi lurah tu, sebab itulah kita nafi. Sebab tu kita kata makna tadi tertentu apabila idhafah kepada lafaz Allah Azza wa Jal. Kalau lah sifat Allah, bagaimana kita nak serupa dengan kita apabila pula? Kita kata ya tu, kita isbat makna zahir, dia nak lari tak boleh. Apabila itu di atas mazhab doktor, apabila bukan mazhab kami. Apabila kita bermakna kata mazhab al-mutakallimin okey lagi tu. Sebab mereka kenal Allah Taala dengan dalil al-a'rad, dalil hudus dan dalil ikhtisas. Mereka kenal lagu tu, akan gitulah keadaan. Akan tetapi mazhab kami tak ada kenal lagu tu akan Allah Azza wa Jal. Jadi pergi makna zahir di sisi Syekh ni lagu mana? Pergi makna zahir ni. Zahir ayat Quran tu ayat dia kata ya jadi kata ada dengan dua tangan, faham tak? Tangan lagu mana hak zahir? Tangan lagu mana ni kaifiyat tu tanya. Tak apalah. Dia panggil tangan hak mana dalam bahasa Arab tu. Tangan mana sifat kita tak boleh nak tahu dalam kata kaifiyat lagu mana. Ada ke tangan mana sifat dalam bahasa Arab? Ada ke aliyadun? Tak ada. Aliyat sifatun. Ada ke? Tak ada apa. Dia kena royak ayat tu jarihatun gapo ambil sini sud sini. Ining tu makna kata lurawi hak pesing kita degi ambil hak duk pasal makna kita. Kita baca Quran tak boleh asing daripada bahasa Arab. Ya. Ngakomuh ngagapo tidak ke orang Arab tak hipung komuh tu. Kamus tadi itu berbagai-bagai pula doktor. Kalaulah tengok dalam Azhari Tahzibul Lughah, ya tafsir molek dalam masalah bab sifat Tuhan. Sebab orang yang buat kamus tadi itu mengikut alir hak pesi mutakallimin maka jadi mutakallimin, alir salah akan jadi salaf. Okey. Doktor. Bilakah ayat tu di sisi doktor nak jadi mutasyabihat? Ayat nak jadi mutasyabihat ni khasatan fi babil ilahiyat, bab sakut ketuhanan. Bila nak jadi mutasyabihat? Apabila ayat tu ihtimal banyak makna. Ihtimal banyak makna. Ihtimal banyak makna. Bukan ada satu makna dak. Supaya ayat apa saya kata kalau ayat-ayat miras semua ni walahu nis jelas tu. Tapi apabila satu ayat ni ihtimal banyak makna, berarti zahir ayat tu memberi wahai. Kata Allah Taala tu supaya dengan makhluk yang tasyabihat. Seperti lafaz yadun hak saya sebut ar-rahman ala istawa, apabila zahir dia tu zahir nas tu. Mana okey. Zahir ayat tu. Okey faham doktor. Barakallahu fik. Mana kata ayat mutasyabihat ni tak boleh buat hujah dalam masalah bab akidah di sisi doktor. Bukan tak boleh buat berhujah. Mana kata masalan ayat yadullahi fawqa aydihim khalaqtu bi yadayya ni ayat mutasyabihat di sisi doktor sah atau ayat tu jalan tak? Ayat mutasyabihat. Okey. Makna kata kita nak ambil ayat ning
isbat kata Allah Taala bersifat dengan tangan, Tuhan ada dua tangan, tak boleh. Boleh bersifat dengan Allah Taala tu aslu sifat yadun, tapi nak ayat kata yadun dengan makna jarihah tu tak boleh. Yadun makna jarihah tu kita ittifaq dah kata kita tak kata, tetapi makna sifat ni boleh dah ambil ayat mutasyabihat. Hak doktor kata saat ni tu kita nak isbat ke sifat Allah, boleh kata boleh? Boleh ya ayat Quran. Boleh. Mana kata kita etika atas di sana. Ya gini Syekh. Kan nanti di sana mana kata Allah Taala ada sifat tangan dan Allah Taala ada 12 tangan. Boleh kita pergi lagu tu? Boleh tak boleh? Tengok Quran royak tak? Allah Taala royak tak? Atau royak. Khalaqtu bi yadayya bal yadahu mabsutatan. Tu royak. Betul. Baik, makna kata ayat mutasyabihat, bolehlah kita nak ambil isbatkan akan sifat Allah Taala, boleh. Di sisi doktor boleh tak? Boleh, moga dia tu qat'iyah subut, tapi sifat takdir tu makna gapo hak tu kita dia panggil qat'i zanniyah dilalah. Tak dia nak zanniyah tu dalalah, okey. Nak isbat asal sifat tu tak apalah, tapi sifat tu makna gapo tu. Ya, okey. Kita kena kecek banyak. Kita tak ada bahas di makna sifat. Kita bahas di kata boleh ke tak ambil ayat mutasyabihat yang banyak makna hak doktor sebut saat ni untuk kita nak isbatkan sifat Allah, boleh kata boleh? Aslu sifat boleh? Aslu sifat boleh. Mana kata Allah Taala mempunyai sifatul yad mengikut sifat Allah Taala, dua tangan sifat Allah Taala, boleh. Kita kata gitu boleh. Aslul yad boleh. Boleh. Mana kata kalau kita royak ke umat masyarakat Allah Taala mempunyai tangan. Allah Taala ada 12 tangan. Boleh tak doktor? Hak situ dia kena ada kilah ulama pula. Dah, ada setengah kata tak boleh terjemah yad di tangan lalu. Tak apalah kita ambil hak kata boleh terjemah. Boleh terjemah. Tapi tangan di situ tu dah kita nak dengan makna apa? Dengan makna sifat. Mana bukan sifat? dengan makna anggota. Tak apa. Tapi goyak mana malaning saya boleh buat kesimpulan di hadapan umat masyarakat tani kita, yad bukan kudrah. Sah? Kudrah suku, yad suku. Tamam? Yad tu sifat. Kalau kita isbat kata kalau kita isbat kata dia tu satu sifat, dah sifat. Tambah di atas sifat ma'ani boleh tak? Berarti ya tu hak lain dengan kudrah. Sifat yad. Sifat yad mana sifat kata? Yad. Boleh kita ayat kata Allah Taala mempunyai sifat yad, boleh tak? Sifat yad, tapi sifat jangan heret kita. Tak ada piar ayat atau jarihah, tak ada. Sifat yad. Sifat yad mana tu ada 12 tangan, boleh kita panggil jalan ni Abu Hasan Asy'ari. Okey, mana kata ini Abu Hasan Asy'ari kita jalan ni mana kata Allah Taala ada 12 tangan, Allah Taala mempunyai sifat tangan, boleh ambil ayat bal yadahu mabsutatan ataupun yadullahi fawqa aydihim nak isbatkan aslu sifat, boleh. Aslu sifat boleh. Okey, mana kata di sisi doktor mana kata boleh isbat sifatul yad lain pada sifatul qudrah. Sebagai sifat. Ya tambah. Sebagai sifat. Dia panggil dengar semua ni. Dia panggil sifat ma'ani, bukan sifat dia panggil nak buat jadi benda tokoh tak. Sebab apa? Sebab sifat ni ma'anin. Sifat ni ma'ani. Makna. Bukan zawat. Adakah sama di antara sifatul zat dengan sifat ma'ani, doktor? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni iaitu ya gini, ya sifat zat ni. Dia panggil di sisi di sisi kumpulan hak ma'ah ni, hak musyabbihah mujassimah ni, dia lari ke mana? Zat tu dia nak royak kata, dia nak royak kata sifat dengan makna jarihah, lepas tu dia lari dia kata sifat jadi sifat zat. Itu bukan. Apabila kita kata sifat makna ni, apabila kita kata sifat makna ni selesai. Seperti mana Imam Asy'ari itu sebut dalam ibanah dia. Mana kata doktor sekarang lah ni itu aku kata kita ibanah Imam Asy'ari. Imam Asy'ari tulis. Imam Asy'ari tulis. Mana tahu apa yang didatangkan oleh Dr. Hisham baru ni. Boleh hadis saya. Tu dah. Batal ayat 70 nuskah. Dengar Syekh. Dengar Syekh. Saya tak ada tolak kata ibanah tu hak Imam Asy'ari kata. Tapi hak tolak hak Syekh Hisham mari baru ni tu nas di dalam tu semua tu hak Imam Abu Asy'ari dak tu ya kilah Ni saya kalau semua hak daripada Imam Asy'ari dalam ibanah tu hak kita duk kilah. Hak baru ni apa nama Hamadi ke apa Nizat ni boleh okey. Betul ni tu baik daripada nuktah sikit Okey. Syekh Soleh tak apa ya duk tanya hak ibanah tanya wisu. Tak apa Kita wilakai. Syekh tanya hak sakup pak dengan hak bak lu dah. Okey. Kecik hak ibanah pun tak apa. Jelas hak ibanah pun tak apa. Tak. Itu satu. Ya. Ya ni mana kenapa okey sini. Mana kata satu lagi doktor
Doktor i'tiqad di sana ada sifatul yad, sifatul ain, sifatul wajh, bolehlah kita isbat bagi Allah Taala dah. Bagi atas sifat bagi Allah, okey? Batu hidup tanya tu luar dah. Dia tanya dulu. Tak apalah, sakut paut dengan hak. Tak ada sakut ngaji hak tu. Tu Ustaz Rusdi. Okey. Jadi tubik pada tajuk Syekh Dr. Wan Syukri dia tanya dulu. Pas nak wis saya nak katakan. Soalan lain saya. Ya. Hak takning tu kita tanya makna kata ulama salaf seorang mana kata di kalangan mereka hak mengingkar kata zat Allah Taala tadi itu ada pada atas. Makna kata istiwa tadi itu makanah saja, bukan makna kata zat, bukan istiwa zat alal arsh. Ulama salaf seorang mana tak doktor katalah tu. Tanya mula. Hanya semula dah. Masa pun soalan tu nak belik. Siapa soalan. di kalangan ulama salafus salih dulu yang mengingkari kata Allah Taala tadi itu istiwa di alal arsh. Hak kata Tuhan tak ada atas, tak ada bawah. Tuhan tak ada atas, tak ada bawah. Di kalangan orang salafus salih ada kecil lagu tu tak? Tuhan tak ada atas, tak ada bawah, tak ada tu, tak ada ni. Gapo makna tak ada atas, tak ada bawah? Kalau makna tak ada atas haras, tak ada bawah haras. Kalau tak ada atas, tak ada bawah tu dengan makna tak ada bertepak, salafus salih semua isbat atau Allah Taala tidak bertepak. Tak ada bertepak dalam arti kata Tuhan tak ada di atas haras. Mana kata Tuhan tak ada buat apa-apa di atas haras, Tuhan tak ada tertinggi di atas haras, zat Tuhan tak ada di atas haras. Itu maksud. Ya, tidak bertepak. Allah Taala tidak bertepak, berarti aras tu bukan tepak bagi dia. Tapi dia istiwa di atas haras ke tak? Kena kata je isu muka ayat Quran. Memang apabila kata ayat Quran tadi hak Tuhan sebut dalam Quran tu, hak Dr. Royak Sakning tu, mana tak istiwa ni Tuhan sebut dalam Quran. Kita tak ingkar hak ni. Kita tak ingkar. Tapi makna hak Tuhan nak tadi itu tak boleh kita nak tahu. Tak boleh kita tahu makna hak Tuhan murad. Hak Tuhan maksud. Hak Tuhan murad, hak Tuhan nak hak mana. Hak Tuhan maksud hak mana-mana kita tak boleh nak tahu. Kita kena serah kepada Allah Taala bulat-bulat. Itu tafwid. Tapi fil lughah tu maklum. Tapi makna murad Allah Taala nak ke mana tu? Siapa hak kata lagu tu doktor? Hak kata kita serah makna kepada Allah Taala hak murad Tuhan, tapi makna lughah kita tahu man minal ulama as-salafis salih. Imam Ahmad atana la kaifa wala makna. Hak seperti nukil daripada kitab hak itu tu Imam Ahmad ada. Imam Ahmad nak lagi kitab apa? Nanti nak buka sikit start. Ya. Sabar sikit ada dalam sikit dah. Sabar sikit. Sikit dah memang sikit. Mana ni. Ya. Tanya mula kali lagi. Tanya mula lagi. Di kalangan ulama salaf seorang mana kata, hak rakyat kata makna hakikat bagi Allah tu kita serah pada Allah. Kita tahu sekadar makna lughawi. Hak tu pun luar pada tajuk dah. Tak, mana istiwa. Bukan doktor tak ada luar pada tajuk doktor rakyat sana. Ada tajuk tadi tu gikok nu pula, gikok makna lain pula. Tak. Dia tanya hak luar dah. Tak ada tanya hak luar. Lain pula. Maksud hak yang kita tanya tadi itu lafaz istiwa, doktor rakyat tak boleh tahu sekadar dalam lughah. Tetapi makna hakikat bagi istiwa kita serah kepada Allah Taala. Siapa di kalangan ulama hak kata dengan itu pendapat? Ulama salaf. Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ibnu Ahmad katakan seperti mana ada sebut dalam apa ni? Lum'ah i'tiqad bagi Ibnu Qudamah ni ada sebut atau mana? Lum'atul i'tiqad Ibnu Qudamah. Korang ke berapa doktor? Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal fi qaulin Nabi innallaha yanzilu ila sama' ad-dunya. Sama apa akhir tu nu'minu biha wa nusaddiqu biha wala kaif wala ma'nan. La kaif wala makna, makna kata makna hak yang zil di situ mana tak amruhu. Itu bukan makna ya Allah Taala kehendak. Tapi yang zil rabbuna memang Allah Taala raya, Nabi raya atau yang zil rabbuna. Ya. Habat tu mana kata la kaifa wala makna, ini riwayat Hanbal ke riwayat siapa ustaz? Riwayat dia ni. Hanbal ke riwayat siapa? Kalau Ibnu Qudamah nakar riwayat Hanbal dhaif.
Tak apalah hak tu di mana kata di sisi doktor, mana kata nak isbatkan masalah al-aqidah pasti mutawatir. Ini kalau jadi ahad, nak jadi sah. Tapi kalau riwayat Hanbal la yasih. Hak ni la kaifa wala makna la yasih daripada Imam Ahmad bin sebenarnya tajuk ni saya tak ada cerita. Okey. Sebab apa dia keluar ada tajuk. Kalau nak kecek, kalau nak kecek mula. Nanti semula. Bukan kata kita yang gini bukan semua dengan doktor. Bukan semua nah kita buat belakang. Ya, faham. Supaya doktor tanya boleh tajuk, okey boleh tanya. Kalau luar ada tajuk. Sebab kata kita wari tu tapi salah ni ya serah makna bukan serah. Ya memang seperti kita wari sekadar apa yang diisbatkan oleh Imam Qurtubi bab jihad. Doktor tanya mari nak jangan pendetail ya kita bahas hak tu hak lain lah pula. Supaya sini saya tanya doktor. Kata siapa hak kata di kalangan ulama salaf kata kita tahu makna saja tapi makna hakikat kita serah pada Allah Taala. Faham tak tu dah? So lagi doktor untuk nak sempurnakan masa 2 minit insya-Allah. Doktor faham lagu mana pendapat ulama salaf hak Imam Al-Bukhari bawa datang mari khalqu af'alil ibad. Tentang masalah istiwa juga. Hak doktor royak kata kita kena serah kepada Allah Taala bulat. Kita kena serah pada Allah Taala bulat, kita tahu sekadar makna lughawi. Imam Abdullah ibn Mubarak dia kata kaifa na'rifu rabbana? Bagaimana kita nak kenal Tuhan? Qala fis sama'is sabi'ah ala arsyihi. Dia kata lagu ni di sisi doktor ni tajsim ke tak? Ya keluar ada tajuk rasa. Tak. Kalau kecek dalam nas Qurtubi. Kalau kecek dalam nas Qurtubi. Dah ya masalah sakut pak dengan istiwa tu. Kita alami kita tu mai kita ni. Dah. Hak ni sakut pak dengan istiwa tu. Kita tu boleh tajuk kecek tak boleh tajuk. Hak ni sakut pak dengan istiwa tu. Hak doktor royak kata kita tak boleh nak faham makna. Kena serah kepada Allah Taala, kita faham sekadar lugah. Tapi hak ulama salah kecek ni bagaimana kita nak kenal Tuhan? Ya royak atas langit yang ketujuh atas arash. Lagu ni tajsim ke tak tu? Jadi mujassimah musyabbihah tak? Bertepak tak? Fis sama'is sabi'ah 'ala al-arsyihi. Bertepak tak pahal lagu tu? Kalau pahal bertepak mujassimah. Makna kalau tak ada bertepak tak ada mujassimah. Dia bukan makna nak bertepak, nak ayat atas dia tadi itu ada atas arash bukannya tupai arash. Adakah pegang lagu ni jadi tajsim tasbih? Kalau duk hak atau tak tupai arash tu bertepak ke tak? Kalau la fis sama'is sabi'ah tak boleh nak faham lagi. Dak saya tanya kelik bertepak ke tak? Makna kata tupai arash. Tupai arash dak kita ikrar dah kata tak tupai arash tapi atas daripada arash. Ya mudah ya. Kalau bertepak tajsim, kalau tak ada bertepak tak ada jadi tajsim. Mana kata Allah Taala ada atas langit yang ketujuh atas arash sebagaimana pendapat Abdullah ibnu Mubarak ni tak jadi tajsim. Sebab dia tak ada bertepak ni. Sebab dia atas nung ya. Atas nung tu bertepak ke tak? Tak Lepas tu atas ya kalau tak ada bertepak ni ya tak boleh hoyak atau atas. Mula lagi. Dia tak boleh hoyak atau atas, tak boleh hoyak tepi, tak boleh hoyak. Kalau doktor tak boleh hoyak belakang depan atau bertepak semua. Pandangan mana kata khilaf dengan pendapat Abdullah ibn Mubarak dan akidah imam-imam as-salafis salih yang ada dalam kitab-kitab mereka. Hak tu boleh buat kesimpulan. Ya kitab hak salaf ni kita nak tengok juga ada kadang dia masuk dia panggil Jangan doktor kata madus. Jangan doktor kata madus. Saya tak ada kata nas tu madus. Tapi kalau kita tengoklah kitab salaf ni kalau ada benda tasbih kita tawakal selalu dah kata benda tu benda kena cek sanak selalu dah. Kalau ada kitab salafus salih. Ini Imam Bukhari bawa datang mari. Bukan makna kata orang-orang lain Zahabi pemusahkan akan ini pendapat. Tak ada masalah lah. Maka insya-Allah kita nak mengkhitamkan masalah ni sekadar inilah kita boleh tanya akan Dr. Barakallahu fikum.